Okay, katanya malam ni ada supermoon akan berlaku pada tepat 9.19. Okay, sekarang aku rakam video ni pukul 9.18, bermakna lagi 1 minit. 1 minit lagi akan berlaku supermoon. Tapi so far masih tak ada apa-apa beza lagi lah. Tapi memang terang tu lah. Kalau tengok dengan mata kasar memang nampak bulan tu memang bulat betul lah. Aku rasa sekarang ni memang tengah supermoon kot. Mungkin dah 9 sebab dekat phone aku ni tak ada time. Masa aku tengah buat video ni time tak keluar. So aku rasa tapi sekarang ni mungkin dah 9.19 aku rasa sekarang ni. Ni memang tengah supermoon lah kot. Benar-benar supermoon. Ada doa boleh baca. Okay, so aku nak baca doa tu kejap. Okay, bye.